Video kali ini untuk mereka yang tak tahu kat mana nak donate buku mereka, yang mana tak ada rasa nak donate buku, bolehlah swipe. Beberapa hari lepas, aku kemas-kemas buku aku nak pindah rumah. Aku letak buku-buku aku dalam storage boxes. Aku ada 5 storage boxes. Aku decide aku nak simpan 2 boxes saja. Buku-buku yang aku sayang dan aku suka konten dia. Yang lain tu aku nak donate, cuma aku tak tahu nak donate kat mana. Jadi aku tanyalah orang-orang random kat internet. Ada yang bagi tahu aku yang dia baru je donate ke Perpustakaan Shah Alam. The thing is, dari rumah aku nak ke sana tu jauh. Jadi aku decide untuk pergi ke Perpustakaan kat Seremban, Perpustakaan Negeri. Yang bestnya, kat pintu masuk dah ada tempat untuk donate buku. Aku masukkan buku-buku aku dalam tu. Selesai satu masalah. Jadi kalau korang tak tahu kat mana nak donate buku korang, cuba ke Perpustakaan Negeri terdekat korang. Kemungkinan besar mereka terima donation buku korang tu. Aku harap buku-buku yang didermakan tu akan memberikan manfaat kepada pembaca-pembacanya.